Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke Perspektif Pakar. Pernahkah kita terfikir bahawa satu keputusan kecil yang kita buat mampu menyelamatkan nyawa seseorang? Pendermaan organ merupakan amalan mulia yang memberi peluang kepada pesakit yang mengalami kegagalan organ untuk terus hidup dengan lebih berkualiti. Untuk itu, hari ini kita bawakan seorang pakar nefrologi, Dr. Muhammad Zaimi Abdul Wahab, yang juga Ketua Jabatan Nefrologi Hospital Kuala Lumpur. Selamat datang, Doktor, ke Perspektif Pakar. Baik, terima kasih atas jemputan. Okey, jadi tahukah anda bahawa satu pendermaan organ berpotensi menyelamatkan sehingga 8 nyawa dan membantu ramai lagi pesakit mendapatkan kualiti hidup yang lebih baik? Di Malaysia saja masih ramai pesakit yang sedang menunggu peluang untuk menjalani pemindahan organ seperti buah pinggang, hati dan jantung. Namun begitu, kesedarannya masih perlu diberi pendedahan. Untuk itu, Doktor, apakah yang dimaksudkan dengan pendermaan organ dan mengapa ia begitu penting? So, pendermaan organ adalah merupakan satu proses di mana kita mengambil organ daripada penderma untuk diberikan kepada pesakit yang mengalami kegagalan organ. Yang biasa yang kita nampak di Malaysia, kebanyakan yang memerlukan organ ini terdiri daripada pesakit di kalangan yang mengalami kegagalan buah pinggang tahap akhir. Tetapi kita kena faham bahawa dia bukan sekadar mengubah cara hidup pesakit yang menerima penerimaan organ tersebut, tapi untuk organ-organ yang penting seperti hati, jantung dan paru-paru, pesakit tidak dapat meneruskan kehidupan tanpa menerima organ-organ yang penting ini. Jadi doktor, selain daripada hati, jantung, paru-paru, apakah organ-organ lain yang boleh didermakan? Jadi kita boleh kategorikan penerimaan organ ni kepada beberapa solid organ ataupun tisu. Jadi solid organ yang kita sebutkan tadi adalah seperti buah pinggang, jantung, hati, paru-paru dan pankreas. Tetapi untuk tisu kita juga boleh mengambil kornea untuk mata dan juga daripada kulit dan juga tulang untuk diberikan kepada pesakit yang memerlukan. Okey, baiklah. Bila agaknya seseorang tu boleh menderma organ atau masa hidup dia dah boleh daftar dah? Dan macam mana proses tu? Jadi untuk lebih faham, kita mempunyai dua kategori penderma. Satu, penderma hidup, bermaksud seseorang yang masih bernafas, bernyawa, tetapi dengan syarat dia sihat, dia boleh mendermakan satu buah pinggang ataupun sebahagian daripada hati. Penderma inilah. Kategori kedua adalah pesakit yang menderma selepas berlaku kematian. Dan apa yang kita biasa ambil adalah pesakit yang mengalami kematian otak, ataupun disebut sebagai brain death donor. Okey, jadi yang ini kita memerlukan persetujuan daripada keluarga pesakit yang telah meninggal tersebut. Di sini yang kita, macam yang Puan Eva sebutkan tadi, kesedaran di kalangan masyarakat Malaysia masih tidak cukup untuk menyedari hakikat bahawa organ-organ yang pesakit yang mengalami kematian otak tersebut boleh diberikan kepada pesakit-pesakit yang memerlukan. Jadi maknanya jika semasa hidup dia tak daftar sebagai penderma organ, tetapi bila dia dah meninggal, kita sebagai doktor atau pegawai perubatan boleh mohon kepada keluarga lah untuk kebenaran, boleh? Boleh. Jadi ini yang kita cuba tekankan, kerana di Malaysia kita perlu persetujuan daripada keluarga sebelum kita mengambil organ pesakit yang telah meninggal dunia. Dan ada pesakit yang telah membuat ikrar. Itu kita panggil organ pledging. Dan sekarang ni untuk mengikrar organ adalah sangat mudah. Kerana sejak tahun selepas COVID, My Sejahtera merupakan tempat di mana kita boleh berikrar untuk menjadi penerima organ. Tetapi malangnya ada setengah ikrar sebelum ini tidak disampaikan kepada keluarga. Oleh sebab itu, walaupun mereka telah berikrar semasa hidup untuk menjadi penerima, tetapi keputusan tersebut masih boleh ditidakkan atau dinafikan oleh keluarga apabila doktor berurusan dengan kaum keluarga untuk meneruskan hajat
penderma tersebut. Tapi itu sesuatu yang sangat malang lah bagi saya. Sebab dia telah menyuarakan niat untuk menolong orang lain, tetapi keluarga tak bagi kerana mereka tak faham. Faham. Itu yang kita nak harap semua pendengar kita yang menonton memahami keperluan kenapa pentingnya kita cuba apa yang macam telah diwawarkan oleh kita punya Menteri Kesihatan, warisku hormati ikrarku. Itulah kita punya team last year untuk penerimaan organ. Jadi kalau memang yang dah meninggal itu telah pun berikrar, so kita harap keluarga boleh menjalankan niat terakhir penderma-penderma tersebut. Jadi pengikrar yang daripada kematian ini, you ikrar sewaktu you masih hidup. Dan tak semestinya kita akan ambil. Betul. Kalau katakan kita sihat sampai ke umur tua, jadi walaupun kita sudah berikrar, organ kita tidak akan diambil. Tapi jika berlaku sebarang tragedi kepada seseorang, sekurang-kurangnya tragedi tersebut walaupun pahit kepada keluarga, tapi boleh menjadi sinar baru kepada pesakit-pesakit yang menunggu. Baik doktor, banyak lagi kepuasan yang akan kita jelaskan selepas ini. Kita berehat dahulu, tunggu di sana. Okey doktor, ada beza ke penderma semasa hidup dan selepas kematian? Ada beza? Ada beza sedikit, macam saya terangkan tadi. Selepas kematian adalah pesakit ataupun yang telah mengalami kematian otak yang telah dikenal pasti sesuai untuk menjadi penderma. Jadi pesakit tersebut kita terpaksa menjalankan ujian untuk mengesahkan berlaku kematian otak, dan jika dipastikan telah mengalami kematian otak, barulah kita akan berbincang dengan keluarga untuk mendapatkan organ yang kita rasa sesuai untuk didermakan kepada pesakit-pesakit memerlukan. Untuk pesakit yang untuk penderma yang masih hidup, macam saya sebutkan juga tadi, kalau dia ingin mendermakan satu buah pinggang atau sebahagian daripada hati mereka, ini di Malaysia boleh dilakukan, tetapi perlu mengikut panduan polisi Kementerian Kesihatan Malaysia yang sedia ada, di mana kita cuma membenarkan pendermaan daripada keluarga masing-masing, yang ada pertalian darah sehingga darjah kedua. Contohnya seorang datuk memberi kepada cucu, itu tak ada masalah. Tapi kalau pertalian lebih daripada ini, perlu mendapatkan kelulusan daripada Kementerian Kesihatan, kerana kita tidak mahu berlaku salah laku seperti perdagangan organ dan sebagainya lah. Tiada pertalian keluarga bukan bermaksud tidak boleh menderma. Saya pun di Hospital Kuala Lumpur, kita ada beberapa pesakit yang tidak mempunyai pertalian kekeluargaan, kawan rapat ataupun kenalan. Tetapi kita cuma pastikan pendermaan ini berlaku secara altruistik. Bermaksud penderma tersebut ingin mendermakan kerana tidak ada paksaan, tidak ada jual beli, dan penderma tersebut waras. Bukan orang yang tidak boleh berfikir untuk diri sendiri. Jadi ini yang penting untuk pendermaan daripada orang hidup. Kerana bila berlaku proses pendermaan daripada orang hidup, prosesnya lebih teliti. Kerana kita punya prioriti, utama kita adalah untuk orang penderma tersebut. Kena pastikan selepas pendermaan dia tidak mempunyai masalah kesihatan. Dan di Malaysia, Kementerian Kesihatan mempunyai satu polisi yang sangat bagus. Kerana di negara-negara barat contohnya, jika kita nak menderma sebagai penderma hidup, rawatan susulan tidak diberikan secara percuma. Kos untuk pembedahan
ditanggung oleh penerima sendiri. Okey. Tapi di Kementerian Kesihatan Malaysia semua adalah percuma. Okey. Malahan penerima hidup kita boleh mendapat rawatan kelas pertama jika diperlukan. Ya, dan ini diberi seumur hidup. Nampak tak privilege kalau di Malaysia ya, kalau kita derma. Okey, jadi ada pandangan agama tak mengenai pendermaan organ ni? Kalau kita agama lain tu mungkin ada, kita tak pastilah, tapi kalau dalam Islam sendiri. So dalam Islam sendiri sangat jelas, fatwa telah pun dikeluarkan bahawa penerimaan organ ni adalah harus hukumnya. Kerana ia sesuatu yang sangat mulia di mana kita berjaya menyelamatkan nyawa, terutamanya untuk pesakit-pesakit mengandung masalah jantung, hati dan paru-paru, ya. Dan untuk buah pinggang pula, jika mereka memerlukan rawatan dialisis, biasanya jangka hayat pesakit tidak sepanjang pesakit yang berjaya membuat transplantasi buah pinggang, pemindahan buah pinggang. Sebab itu dalam Islam sangat jelas. Malahan kebanyakan agama-agama lain juga bersetuju bahawa penerimaan organ ini adalah satu perbuatan ataupun kita panggil charity, penerimaan yang sangat tak ternilai dari segi apa yang kita boleh sumbangkan kepada masyarakat umum. Jadi apa salah faham yang sering berlaku mengenai pendermaan organ? Jadi yang paling pertama, sebab melalui kajian yang dibuat oleh Pusat Transplant Nasional kita, NTRC, sebab utama, ya, kenapa kita macam contohnya tahun 2025 kita mempunyai hampir 1,200 penderma yang sesuai. Okey, ramai. Tapi daripada 1,200 ini cuma 9% sahaja keluarga bersetuju. Okey. Jadi bayangkan untuk buah pinggang kita boleh ambil 2 buah pinggang. So kalau semua 1,200 ini bersetuju bagi, tahun lepas saya ada 2,200 buah pinggang saya boleh bagi kepada pesakit-pesakit yang buat dialisis. Tapi agak-agak poin Fah rasa berapa kita punya kejayaan nak setuju tu? Berapa peratus? Mesti rendah. Rendah lah. Rendah pada 10 lah. Betul, tak sampai 9% sahaja. So masalah utamanya daripada apa yang kita kaji, mereka menyuarakan kebimbangan untuk supaya yang dah meninggal itu tidak we don't want them to suffer anymore. Dia tidak mahu si mati, kita kata disakiti lagi lah. Itu nombor satu. Nombor dua, banyak juga yang menyuarakan, kita tak tahu apa yang si mati mahu. Jadi keluarga kata, saya tak pasti apa dia, kalau kita tanya dia setuju atau tidak. Sebab dia orang gunakan alasan tersebut untuk tidak menerima. Okey. Tapi yang tak jauh daripada tiga ni adalah kebimbangan berlakunya kecacatan pada jasad. Ya? Jasad si mati. Okay. Sebab tu kebimbangan nombor 1, nombor 3 ni saya boleh jawab hari ni. Sebenarnya bila kita membuat proses procurement ataupun pengambilan organ-organ yang kita perlukan ini, kita umpama menjalankan satu pembedahan kepada orang yang masih hidup. Itu cara kita lakukan dalam proses sama kita buat untuk orang hidup. Ya, masih bius ada dibagi, maksudnya jahitannya masih sama, ya, dan tidak berlaku apa yang kita kata mutilation, itu tidak berlaku. Malahan kita perlukan preservation, kita perlu preserve organ-organ yang kita ambil ni, sebab organ ini akan digunakan kembali kepada pesakit-pesakit yang memerlukan. Jadi orang kata kesakitan macam orang Islam lah, kita faham ya. Jasad ni jasad lah, ya. Bila roh dah tak ada, jasad tu macam tu lah. Cuma berlaku salah faham ni sebab ada hadis ya, cakap kalau orang dah meninggal ni kita kena hormat. Tapi betul, kita pun akan hormat sama macam orang yang masih hidup. Dan itu berlaku dalam konteks lain. Masalahnya dalam surah Al-Maidah ada menyebutkan jika kita menyelamatkan satu nyawa, pahala dia umpama kita menyelamat seluruh umat manusia. Jadi ayat Al-Quran tersebut lebih tinggi dia punya tu. Sebab tu fatwa pun jelas mengatakan hukum dia harus bila kita menermakan organ, ya. Jadi inilah yang kita harap semua masyarakat faham supaya tidak berlaku kesukaran untuk kita mengambil ataupun memberikan organ untuk orang yang memerlukan. Bukan kita pakai organ tu untuk buat kejahatan, tidak. Ada juga dulu orang tanya, doktor, kalau saya punya organ ni kita derma kepada orang non-Muslim,
ataupun yang orang jahat. Tapi kita pun tahu yang menderma itu pahalanya pasti. Tapi orang tu buat jahat itu dia tanggung sendiri, bukan orang yang derma itu tanggung. Betul. Okey, jadi kalau macam itulah ceritanya, kita tak perlu rasa takut. Lagipun orang kata macam dalam Islam sendiri benda tu harus. Jadi apakah mesej kepada masyarakat yang masih ragu-ragu tentang pendermaan organ ni, doktor? Bagi saya, semua orang berhak mendapat maklumat yang sepatutnya, dan jika berasa ragu-ragu, contohnya kita mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, jadi boleh orang kata mendapatkan pandangan daripada ahli bidang masing-masing. Contohnya yang Kristian boleh jumpa padri dan bertanya, macam kita orang Islam, ustaz-ustaz, saya bukan ustaz lah, tapi fatwa tu bukan dikeluarkan oleh Dr. Zaimi, itu fatwa Majlis Kebangsaan. Jadi kena faham banyak pesakit yang memerlukan organ, dan untuk lebih kritikal untuk pesakit-pesakit yang tidak mempunyai rawatan alternatif lain. Macam buah pinggang ada dialisis. Tapi dialisis pun tidak sebagus transplant buah pinggang. Jadi kita harap kalau masyarakat sedar keperluan ini, dan saya rasa Malaysia boleh, sebab kita tahu masyarakat kita ni masyarakat penyayang. Kalau sumbangan tu ramai orang nak sumbang. Tapi kita harap inilah pengorbanan yang paling besar yang kita boleh lakukan, dan inilah pahalanya pun akan berkekalan kepada macam Islam kita. Orang kata amalan kita ni, apa yang kita buat, ni amal jariah yang kita dermakan organ ni digunakan oleh orang-orang yang memerlukannya. Lebih-lebih lagi kalau contohnya yang menderma tu, yang dapat organ baru dia ni, dia pula berjaya dan membuatkan banyak kebaikan yang lain, masih dapat juga kepada yang menderma tersebut. Itu yang kita harap masyarakat fahamlah. Jadi tidak lagi keraguan atau sanksi yang kita ni macam apa orang kata tu berniat untuk mencacatkan mayat dan sebagainya. Mungkin tidak sekali-sekali berlaku sedemikianlah. Begitu jelas ya kepada penonton di luar sana. Semoga dengan penjelasan mengenai pendermaan organ kita pada hari ini, diharap ia dapat memberi pandangan jelas bahawa pendermaan organ adalah satu tindakan yang mampu memberi harapan baru kepada pesakit yang memerlukan. Ia boleh menyelamatkan nyawa dan memberi peluang kedua kepada mereka yang sedang menunggu rawatan pemindahan organ. Untuk itu, terima kasih kepada Dr. Muhammad Zaimi Abdul Wahab atas kesudian bersama kami pada hari ini, dan sehingga kita berjumpa lagi di waktu dan topik yang menarik yang akan menanti anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.